UEC tak boleh diterima. Kalau UEC diterima, kerajaan yang mengiktiraf UEC itu berlaku zalim kepada rakyat. Maksud saya begini. Mereka yang ambil UEC ni, setiap tahun anggarannya 10,000 saja. 10,000 ke calon Cina dan adalah Melayu, India sikit-sikit yang mengambil UEC. Maksudnya mereka ini mula-mula mereka bersekolah di sekolah jenis kebahasaan Cina 6 tahun, darjah 1 sampai darjah 6. Itu yang dibenarkan oleh kerajaan. Apabila mereka habis darjah 6 di sekolah rendah jenis kebangsaan, mereka sepatutnya pergi ke sekolah menengah kerajaan. Sama ada yang menawarkan bahasa Mandarin ataupun yang menawarkan sastra Cina ataupun ke sekolah kebangsaan biasa seperti sekolah tinggi Kajang yang itu. Jadi mereka ini, pelajar UEC ini, ibu bapa mereka tak nak belajar di sekolah kerajaan kerana bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu. Mereka tak nak. Jadi mereka ini boleh dikatakan taksublah dengan bahasa Cina ini. Mereka nak belajar dalam bahasa Cina untuk pendidikan menengah. Jadi mereka ke sekolah persendirian Cina. Maksudnya mereka tak yakin. Kalau perkataan tu, mereka tak yakin kepada sistem pendidikan menengah kerajaan ini yang dikendalikan dalam bahasa Melayu. Mereka tak yakin. Mereka tak nak. Mereka nak dalam bahasa Cina. Tak apalah, pergilah. Sebab kita negara demokrasi, demokratik dan negara kita membenarkan liberalisasi dalam pendidikan. Tak apa, pergi. Dan mereka pergi. Mereka tahu akibatnya. Kalau ke sekolah Persendirian Cina, mereka tahu akibatnya tak boleh diterima bekerja dengan sektor kerajaan atau dalam sektor kerajaan, tak boleh melanjutkan pelajaran di universiti-universiti awam. Mereka tahu. Mengapa setelah lulus UEC ini, mereka nak masuk balik dalam sistem? Ini cukup tak adil kepada orang Malaysia yang berada dalam sistem. Dan lagi tak adil kepada anak-anak Cina yang berada dalam sistem. Maksudnya lepas 6 tahun di sekolah Cina, mereka berada dalam sistem kerajaan. Tingkatan 1 sampai 5 mereka belajar dalam bahasa Melayu. Yang tak nak belajar ni, mereka ke sekolah Persendirian Cina. Tak apalah. Jadi di penghujung, Dong Zong nak kerajaan iktiraf supaya anak-anak Cina dan juga ada Melayu sedikit ke India sedikit di sekolah Persendirian Cina ini boleh masuk dalam sistem balik, bekerja dengan kerajaan dan juga belajar di IPTA. Cukup tak adil.